Memang snow lebat gila. God, korang nampak tak? Subhanallah. Akhirnya, bulan Januari kami disambut dengan kedatangan salji. Actually, memang normal di Jerman, bulan Januari lah bermulanya musim salji. Tetapi, pada kali ini memang betul-betul banyak salji turun, especially di utara Jerman. Le. Cuba nampak dia macam... Sial dia, macam nak. Oh my god. Malasnya. Masih turun lagi sini. Dia macam tak percaya nak akan habuk macam ni. Macam rasa kat Hearts. Korang tahu tak apa tu? Inilah lori yang akan membersihkan jalan clear daripada snow supaya jalan tidak licin. Tengok. Saya datang ke rumah, buang snow lagi. Bagus. Sebab kalau ada orang jatuh dekat kawasan perumahan tu, tuan rumah tu yang kena saman. Sebab memang wajib kena kemas. Setiap rumah kena kemas. Jadi kita nasib baiklah ada orang buat kemaskan untuk kita. Semakin hari, semakin snow turun tanpa henti. Suhu pun mula menurun. Takut patah dia punya pokok ni. 54, ne? Dann lass, ist egal. Dann bricht er halt ab. Tengok Sofia awak. Meine Hand ist so kalt. Tengok rambut ada. Pusing. Also. Welcome to Winter Wonderland. Snow yang terlalu lebat, ribut Ellie menimpa membuatkan sekolah banyak tutup di Jerman. Buat anak-anak kami, seronoklah kerana mereka dapat meluangkan masa untuk bermain dengan snow. Bila turun snow macam ni, pelbagai aktiviti yang kami akan lakukan. Mulalah kami akan menjadi lebih aktif dan akan hilang rasa kesejukan. Selain aktiviti kami bermain baling snowball ataupun meluncur salji, since sekolah pun ditutup, kami plan untuk membuat igloo di rumah. So, misi untuk membuat igloo sebab snow tebal gila tahun ini. Look at that. And besok akan lagi banyak snow akan turun. Malam ni -10. So, let's see. Kita nak buat igloo kita lain daripada lain. Kita pernah buat igloo before this. Masa first awal-awal saya masuk dekat YouTube. Tapi sekarang ni, kita nak buat lain sikit. Let's see how. Okay, jom. Gelap. Look at this. Sollen wir hier einfach hier? God. Sollen wir da bei den Tisch? So, kita letak je dekat sini dulu. Nanti kita angkat. Kita jumpa unicorn. Oh my god, ini bahaya. Ja, deswegen wollte ich eigentlich einen Schneemann machen. So, kita bukan macam ni buat igloo kita. Cepat. Tapi ini macam jadi tingkap kita. Ini kita design our igloo. Korang akan tengok macam mana rupanya nanti. Besok akan ada snowstorm, something like that. And memang akan teruk sangat. So hopefully kita semua selamat, okay. Semua macam dah prepare, beli barang-barang. And sebab itulah diorang semua tak boleh pergi ke sekolah pun besok. Sekolah tutup, certain public transport pun tak jalan sebab semua orang kena stay at home. Sebab besok akan cuaca teruk sangat, snow akan lebat sangat. Pernah terjadi snow lebat masa tahun 1979, which is Autobahn, highway diorang pun dipenuhi dengan snow sampai kereta tak jalan, and ada juga kematian. So sebab itulah diorang nak avoid lah that kind of
situation happen again. InsyaAllah semuanya okey lah. Kita dah macam well prepared juga insyaAllah. So let's see. Disebabkan itu, diorang tak pergi sekolah, kita kenalah buat aktiviti for them. Ja, deswegen blau sieht aus wie so Vogelkacke. Good morning. Oh my god. So kita tengok apa? Oh my god, jadi lagi And it's still dripping. So, boleh lagi panjang. So, ini yang kita buat semalam. Dah beku. Tengok. Kita tepikan dia punya ni, ais yang tu. Yang ni colour apa ni? So, now kita nak cari mana tempat yang sesuai untuk kita buat igloo. Woo! Ho ho ho! Look at that. Macam ada tebalnya snow. Wah, kita tak pijak dekat rumput lagi. Masa kita buat tengah-tengah macam ni lah, yang before this pun. Memang snow lebat gila. No wonder lah sekolah di Hamburg pun tutup hari ini ya. Dalam sejarah kami pernah berlaku selebat ini tahun 1979. So masa tu pun saya tak pernah datang. Saya tak pernah merasai snow selebat ini di Hamburg. Dah rasa macam betul-betul dekat Norway, dekat Canada tau. So kita tak biasa. So that's why lah. Maybe orang dekat Canada ketawa macam lah, alah tak ada apa-apa, it's nothing like this, nothing. But for us is something because tak pernah berlaku. I mean jarang berlaku, jarang gila berlaku. So diorang tengah buat dah. Let's go. Semakin ada progress. Very nice. Kita tengah buat Afghani ice cream yang viral. Korang boleh tengok dekat TikTok kami, ada tunjukkan bagaimana caranya. Let's see menjadi ke tidak. Dan mereka gigih lagi membuat igloo. Let's see. Okay. Not bad prosesnya. So, saya tukar dengan Laila. Dia dah penat. Yang kita pun taruh, yang nasi sejuk, kita pun taruh yang ni. So bagi dia macam tak bergerak-gerak, so tak susah. Tapi kita tak mesti taruh kat dalam tu snow. And dah menjadi juga, okay? Okay, let's go. Menjadi ice cream tu. Let's go. Let's go feed the kids. Let's go. Oh nice, on the Tak apalah, at least buka je dulu. Sebab dia akan ni pun. Akan beku kat luar ni. Asalkan dia ada bentuk tu. Nein, es ist leer. Oh, scheiße. Das meine ich mit. Dia tunggu dulu. So, kita kena taruh dalam snow juga. Sebab dia tak betul-betul beku. So, ambil yang lain punya. Dia boleh taruh juga dekat luar ni. Yeah, let's see how. Projek kita yang tu macam tak berapa menjadi sangat. So in the end dia jadi macam tu. But let's see. Dia Parker pun dah balik. Hey! Assalamualaikum.
So, kita akhirnya guna sikit aja yang menjadi yang colour ni. So, let's see kita bahagikan dekat beberapa macam nak buat rumah ya. Projek membuat rumah. Kita bahagikan kat beberapa tempat lah. So, let's see malam macam mana. Sekarang kita ada masalah. Macam mana nak buat atap igloo ini? Everyone making the igloo. And it's as big as Noah. Oh, slave. Ready, edit. So, struggle, Das hält alles nicht. crisis situation. We don't know how this is supposed to hold. Sophia, I don't know, she's failing, I guess. Tapi sebenarnya logik tau boleh sampai tu. Wie hoch wollt ihr denn noch? Ihr müsst da mindestens hier hoch. Ya, sebab itulah yang akan nak buat ke belakang. Dia boleh help, tapi korang tak takut. Dia boleh, apa yang tengok dorang buat setengah tau. Sebab itulah dia macam makin lama makin ni. Dia cakap, okay, yes, ada. Roh ni. Semakin tinggi dah. So, dah nak sampai atas dah. So, kita main tipu sikit. Kita taruh meja sebagai dia punya pintu pembukaan dia. So, Sophia dekat dalam tengah betulkan. Tinggi juga ya igloo kita ni. So, good morning. Hari ni stop snowing, tapi weather still sejuk, suhu semakin jatuh. Kita -4 sekarang ni. Ya, saya tak pakai topi. Sekejap lagi saya kena pergi ambil topi. And then malam ni akan jadi -13. Ya, -13. So, macam mana dengan kita punya igloo? Jajam, masih lagi gagah, tegak, berdiri. Kita... Louisa ada dekat sana. Can you see Louisa? Ting, jam. Tinggi ya. Dia lebih tinggi daripada Sophia agak actually ya. So, ini adalah kita punya plan yang untuk taruh macam colour-colour ni tak berapa menjadi sangat because it's not that easy sebab semalam dengan kemarin dia taklah suhu dia taklah jatuh. Dia just sampai -2 macam tu je. So, sebab itulah now barulah -4. Tapi tak snow pula sangat turun kan. Tapi snow still banyak lagi. Cuma dia tak selebat semalam lah. But akan snowing lagi. So kita kena fikir nak sambung atas ke atau kita just nak tutup sahaja dengan kayu. Dan kita taruh lagi snow dekat atas tu. So let's see. Jom kita continue kerja kita. So untuk atap tu kita letak kayu supaya dia dapat stabil. Dan baru kita letak yang lain-lain punya snow box. Dia cakap macam tu. See, tinggi betul igloo kita. Tu kita kena letak. Dah semakin susah, dia kritikal. Saya tahu dah macam mana nak taruh. Atau Liza kat belakang tahan kot kalau if Dia akan dia terlalu dalam sangat. sikit kat tepi tu. Tak apa, nanti kita cantikkan. Okay lah tu. Okay, Lusa. Sikit rosok. Okey, sekarang kita buat penutupnya. Beginilah bumbung penutup kita.
Haya! Awak keluar daripada situ, Luiza. Kita cuba nak tutup lubang tu. So, Luiza kena push. Ke tepi! Alright. Sebelah sini, kat kiri. You punya kanan lah. Ya. So, sekarang kita kemas kini kan igloo kita. Make sure lubang semua tu tutup supaya kita boleh guna igloo kita nanti. So now it's time to decorate inside the igloo. Okay, good morning. So inilah igloo kita, masih teguh berdiri. Minus 12 sekarang. Fuh. Kita dah hias sikit dekat dalam tu, nanti saya akan tunjukkan. So, minus 12. Snowman ni pun dah masih tak ada rupa, tapi kita letak kat sini sebab still cute. So, jom kita masuk kat dalam igloo kita. Okay, Noah masuk dulu. Ini adalah pintunya, Michael buat. Hanya meletakkan meja sahaja. So, Assalamualaikum. Woohoo. So, let's go. Where's everything takes us? Ya, korang boleh duduk kat sini. Kita boleh makan. So, kau rasa sejuk ke? Panas ke kat dalam ni? Boleh je. Okey kan? Mama rasa dia lagi panas dekat dalam ni. So, kita adalah buat hiasan sikit tapi tak siap tu. So, dah sejuk dah, malas orang nak keluar. Hiaskan lagi. So, ini sajalah yang kita ada. Es wird so anstrengend, weil rüber dort durchzuholen. Ich will So, let's rein. see here. Ich will rein. And you can see that Sophia sedang merangkak masuk. Masuklah dalam. Nein, das ist so anstrengend. Let's go. Masuk dalam. Nein, ich will raus. Paul. Pemalas dia nak masuk ke dalam. Hier Tapi ist rein, cukup wir sind luas betul kita punya igloo kali ini. Woo. Best korang. Kita boleh main game kat sini. Yang game yang Alhamdulillah, berkat kerjasama semua, kami berjaya membina igloo ini. Baru kami tahu bahawa suasana di dalam igloo sebenarnya lebih hangat dan memang tidak mustahil untuk tidur di dalamnya. Inilah dia permulaan tahun 2026 buat The Lupkas. Satu sejarah telah tercipta. Semoga lebih banyak lagi memori yang akan tercipta pada tahun ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.